Untuk memainkan itu burar. Pilihan yang bagus. Kerana sekarang Satu baldi kuda. Worps akan jatuh tepat di atas awak. Sangat menjijikkan. Perang di bumi. Adakah anda benar-benar cuba menakutkan saya dengan ini? Sekarang sangkar ini lebih selesa. Enid, berhenti ketawa. Mari saya perkenalkan anda kepada jiran-jiran saya yang mesra. Bolehkah kita tekan butang itu? Berita baik, ia bukan cacing. Ia adalah... Bijirin! Tangkap ia! Saya suka bijirin! Saya akan masukkan dalam mangkuk dan memakannya! Iya, betul itu. Kami ada susu untuk kamu. Susu ini sangat sedap! Ia sarapan yang hebat! Saya rasa giliran saya sekarang. Kita tak patut guna, tapi... Mari kita klik yang ini. Mungkin jiwa kala jengking. Adakah itu satu Oh ya, pembaharuan? ini mimpi ngeri saya. Terima kasih, Nutella. Apa yang lebih buruk? Warna yang menjijikkan. Hanya Enid yang akan suka itu. Sudah tiba masanya untuk saya tekan butang itu. Saya juga mahukan sesuatu seperti itu. Di mana barangan saya? Ayo! Dan kemudian saya dapat mendengar segala-galanya yang anda boleh ubah dengan butang sekarang. Saya akan tunjukkan apa yang boleh berlaku. Itu sahaja. Hitam. Saya membuatnya dengan siaran dan sebentar. Selamat tinggal. Dan ini berus gigi. Mari kita bersihkan awak. Awak betul. Rabu, masa untuk anda tekan butang. Pilihlah yang paling anda suka. Pilihan yang hebat. Bulu hitam sedang menunggu anda. Anda akan suka warna ini. Bulu-bulu ini melekat pada saya. Ada banyak sekali. Saya benar-benar suka. Saya mau mencoba semuanya. Ada festival yang dapat Baiklah. Skittles? Adakah kamu telah memilih butang-butang tersebut? Dan Tekan butang itu. Pilihan yang baik. Saya telah menyediakan banyak boneka untuk anda. Apa? Oh, terlalu banyak daripada mereka. Poppins memang cool, tetapi tidak dalam jumlah sebegini. Adakah anak pingsan oleh patung-patung itu? Dia selamat. selamat malam untuk memberikan anyaman dari Berkeburuk. Giliran saya memilih butang. Saya mau yang ini. Apa yang akan berlaku kali ini? Jadi kegemaran saya dalam lendir hijau. Seram sejuk. Saya suka mata marmalade. Dan saya sangat lapar. Baik, Jenny. Sedap. Itu menjijik. Siapa yang akan mula dahulu kali ini? Sudah tambah. Hai, tekan butang itu. Ayo, beranikan diri. Ia tidak akan menggigit kamu. Pilihan yang bagus. Ini adalah marshmallow pelangi. Nampaknya sangat sedap. Coba sendiri. Apa itu? Bau! Dia sangat cantik. Marshmallows? Mereka sangat lembut. Saya suka yang Kenampak. Rabu. Giliran awak. Ayo. Balon. Lembalang Tabasco pedas sedang menunggu Anda. Anda pasti akan menyukainya. Saya sedang menuangkannya. Wow, Tabasco. Ini sos kegemaran saya. Kepedasannya mengingatkan saya pada syaitan. Ya, Joyce. Adakah itu hukuman? Ini peluang yang bagus untuk membuat saya sendiri. Oh, marshmallow. Terima kasih, Lindsay. Oh, sedap.
terbakar, mari kita padamkan api segera. Rabu, saya akan selamatkan awak. Itu lebih baik. Tekan butang itu. Ayo, Wednesday. Bagus. Anda telah menekan butang kegemaran saya. Sebelum membuat kek, ada resipi terperinci dalam buku saya. Mula-mula, tuangkan tepung. Hebat. Mari teruskan. Seterusnya, saya perlu tuangkan sedikit susu supaya adunannya jadi gebu dan lazat. Yang tinggal hanyalah memecahkan beberapa biji telur dan semuanya akan siap. Jom kita buat nih. Saya memang pro. Di atas meja. Sekarang kita dapur gas muda. Apa? Oh, saya manusia, bukan semangkuk adunan. Adakah Anda mahu mengacau saya? Ups, Anda betul. Idenya sederhana, tetapi kita perlu menghias semuanya. Untuk melakukan ini, saya perlukan sedikit krim putar. Sedapnya. Dan taburan manisan. Aduh, apa ya? Hiasan berwarna membuatkan saya gelisah. Teruskan. Bau seperti kek. Baiklah, untuk mengakhirinya tekan butang itu. Hal yang hebat. Mustard yang teruk. Hati-hati. Jangan biarkan ia masuk ke dalam mata Anda. Apa? Tunggu. Saya jumpa kunci itu. Saya akhirnya boleh keluar dari sini. Hore! Wednesday. Saya akan bebaskan awak juga. Terima kasih, Anan. Saya bermimpi mengenainya. Anda telah melepasi semua hukuman dan Anda boleh pulang. Jumpa lagi. Selamat tinggal. Halo. Krik. Mari kita lihat apa yang Anda ada. Ada Hababuba Biru dan Britney. Oh, tidak. Ia adalah lipas yang menjijikkan dalam gula-gula lollipop. Ya ampun. Britney, berhenti. Awak tak boleh lari dari ini. Ini cabaran. Ya ampun. Tapi ada lipas di dalamnya. Dan mungkin ia hidup. Saya sangat takut. Mari cuba sedikit. Ini sangat sedap. Saya suka. Ya, bagus. Baiklah, mari kita lihat apa yang saya ada. Gula-gula getah biru tak mungkin buruk. Apa yang sedang Mari kita bincangkan? coba dan ketahuinya. Wah, tengok betapa panjangnya ya. Saya suka. Adakah saya makan semuanya? Tak mungkin. Saya ada bunga mawar emas besar dalam mulut saya. Sangat sedap. Adoy. Kamu buat belon yang besar. Lihat. Tunggu. Julie, ada lipas betul-betul dalam buih kamu. Oh, kita perlu singkirkan dia. Oh tidak. Adakah dia sudah pergi? Muka saya! Mimpi ngeri saya! Tanggalkan ia! Menjijikkan! Saya dilitupi dengan... Itu pelik. Oh, Julie. Hai. Lihat itu! Gincu dan kilauan. Dan saya ada mata jam marmalat dan taburan. Hebat! Saya nak cuba secepat mungkin. Siapa nak mula dahulu? Okey, pergi Britney. Oh, pelembab bibir babi ini comel sangat. Saya nak cuba. Oh, ia sangat sedap. Mari kita lihat bagaimana ia kelihatan pada bibir saya. Hebat! Saya boleh cium semua orang sekarang. Julie, satu ciuman manis untuk awak. Oh, dan sekarang saya mau coba taburan manis.
Ia kelihatan sangat bagus. Saya boleh bermain dengannya sedikit. Hebat. Dan sekarang, mari kita tuangkan semua taburan ke dalam pinggan. Wow, cantiknya. Dan sekarang, masanya untuk celup bibir kita di dalam sana. Oh, Julie, lihat betapa cantiknya ia. Oh, sangat cantik. Dan sekarang saya boleh makan semuanya. Sedap. Saya suka. Apa yang Julie lakukan? Ayo, coba gula-gula Anda. Betul, mari coba. Nampak keren. Saya tidak suka mata saya. Oh ya. Ini datang botol tabur biru. Oh, lihatlah itu. Semuanya ada di dalam pinggan saya sekarang. Celupkan mata kita di sana. Dan mari kita coba. Oh, lihatlah itu. Ini sangat lezat. Ada gelberry di dalam. Saya sayang awak. Luar biasa. Ah, itu sempurna. Sekarang, masa untuk minum gula-gula cair dari tiup. Sedap. Ya, saya suka. Kita boleh teruskan. Apa yang dibawa Kloshawak? Buka ia. Wah, saya ada Mentos. Dan ia sangat besar. Saya nak cuba secepat mungkin. Jom buka. Selamat tinggal. Kami coworker dan naskah Wah, itu sangat menarik. Mentos memang sedap. Oh, Britney, apa yang kamu ada? Wah, topi minuman. Ia sangat cool. Julie, bagaimana kamu suka? Ia kok merah jambu. Saya belum pernah coba ini sebelum ini. Kami letakkannya di sisi. Membuka tin dan lihat apa yang ada di dalamnya. Dan ring biaya untuk tujuannya. Ia sebenarnya merah jambu. Sangat menarik. Oh, Julie. Saya suka. Woo. Oh, saya minta maaf. Saya akan minum semuanya sendiri. Betul. Satu idea datang kepada saya. Anda boleh masukkan beberapa Mentos ke dalam mangkuknya. Minuman is wide formula berweeks. Jimmy Julia, lantas pinod reaksi. Ia mati. Oh, ia berbuih begitu banyak. Saya tak boleh berikan ini kepada ibu saya. Julie! Aduh, sekarang Julie saya ditutupi baju. Saya minta maaf. Tapi itu kelakar. Patutkah kita buka dahulu? Bagus. Mari kita lihat. Juicy Drop Candies. Mari kita cuba. Babi. Keluarkan pembungkusannya. Betapa manisnya ini. Saya sangat suka. Sedap. Sedapnya. Sekarang, mari kita periksa kuali ini. Wah, ada gel masam di sini. Ia sangat masam. Kamu tahu apa? Kita boleh makan gula-gula dan gel pada masa yang sama. Saya akan membuat kek daripada marmalade dan gel masam. Ia pasti sangat sedap. Beberapa lapisan. Hebat. Saya tidak sabar untuk mencobanya. Sedap. Dan ini sangat masam. Sedap. Awak tahu maksud saya. Dia menjijikkan. Julie, yang iwak kurdu. Saya akan cari tahu sekarang. Wah, nampak sangat keren. Hidup, gue. Bring the recorder. Oh, betapa cantiknya. Pano, mari kita coba. Oh, ini sedap. Saya tak boleh tahan untuk membiarkan dia rasa gel masam saya. Saya akan tuangkan di situ. Jangan bagi tahu sesiapa. Mari lihat.
Saya rasa itu sudah cukup. Oh, muka saya. Oh, saya tak boleh. Kenapa masam sangat? Apa, kawan? Itu seronok. Saya tak sabar nak tahu apa yang kita ada kali ini. Saya ada mainan pop biru. Penutup dan gula-gula kuning. lollipop. Sekarang saya Menarik. Mari cuba krepe awak. Oh, sedap. Untuk mencuri serbuk ini, tidaklah tandas, mencup sebiji krepe dan mecahnya. Oh, betapa sedapnya. Saya suka. Britney, kenapa awak tengok saya macam itu? Tengok, ia sedap. Tetapi... Bagus. Tak mungkin. Anda kena buka. Punyamu? Ayo, Britney. Mari kita lakukan ini. Saya ada chupa chups juga. Lihatlah itu. Ia berbentuk cincin. Itu susah, kawan. Kita berjaya lakukan ini. Terima kasih. Sekarang saya mau coba gel ini. Ia kelihatan hebat, memicit sedikit di atas. Dan sekarang masa untuk mencobanya. Ya, stop. Jangan saya suka. Amat sedap dengan lollipop. Ya, dalam... Sudah tiba masanya untuk snack baru. Apa yang kamu ada? Oh, kertas yang boleh dimakan dan gel manis. Mari coba. Julie, mulakan. Oh, cantiknya. Oh, Dan ia manis. Aduh. Sedap. Menipu. Britney, hebat. Coba ya. Betulkah? Cantik dan sangat manis. Menakjubkan. Dan berperisa strawberry. Apa ini? Tunggu. Itu kertas yang boleh dimakan. Dan saya tahu apa yang harus dilakukan. Saya akan cuba. Lihat wajah senyum ini. Dan sekarang, mari kita cuba. Oh, betapa lazatnya. Saya suka. Apa yang patut saya lakukan? Hebat! Saya ada satu idea yang bagus. Saya boleh buat kapal terbang kertas. Lihat betapa hebatnya. Dan ia terbang. Joy Kitchen. Selamat tinggal. Keluar. Saya kehabisan kertas. Tapi saya belum mencobanya. Betulkah? Saya ada idea. Dia boleh berkongsi dengan saya. Dan kita boleh bermain tic-tac-toe dengan gel kita. Siapa menang akan ambil kertas yang boleh dimakan. Wah, ini permainan yang menarik. Jom kita mulakan. Saya tidak akan berikan awak kertas saya. Saya satu. Baiklah, mari kita Mari lakukan makan ini. semuanya. Terima kasih. Saya dapat simpan kertas saya. Gel, Anda hebat! Bukankah ia hebat? Ya, betul. Siapa yang akan jadi yang pertama? tunggu. Selamat. Bagaimana? Perempuan. Julie menang. Baik. Ia adalah... Sebentar lagi, kita buat sebagai soda atau jus dan gelas yang dibuat daripada marmalade. Saya sedang Mari mencari- kita periksa. Oh, ini sangat sedap. Saya suka. Britney, saya akan tunjukkan sesuatu yang sangat menarik. Saya ada gelas yang boleh dimakan. Saya boleh tuang jus terus ke dalamnya. Selamat tinggal. Lihat itu. Wah, sedapnya. Tunggu. Sudah masa untuk kamu membuka klosh kamu. Betul. Wow. Saya ada gelas jeli juga. Dan karamel meletup. Mari buka bungkusan dan tuang semuanya ke dalam gelas.
Untuk menghasilkan buih, saya perlukan sedikit cecair. Julie, berikan saya sedikit. Tolong. Apa? Awak nak curi jus saya? Walaupun awak tahu saya boleh ambilnya. Biar saya tuangkan sendiri. Oh, betapa menariknya. Britney! Simpan. Bol, saya berbahasa sedikit harmoni Kawan. untuk Anda. Apa? Tolong. Baiklah. Tengok itu. Hah. Ikut Satu saya. sterker. Saya tak boleh Mark your memilikinya. Ouija kills. Bagaimana? Sedapnya. Sekarang saya mahu makan gelas ini. Baik. Saya benar-benar sukakannya, Britney. Ini luar biasa. Ya, memang betul. Terima kasih kerana menonton.